dan muslimat sekalian, leburnya, terhakisnya, terbuangnya setiap perbezaan dunia dan menghapuskan saki-baki kesombongan. Ini satu benda yang cukup besar yang kita boleh ambil istifadah dan ibrah daripada peristiwa perhimpunan wukuf di Arafah. Sebab itulah kita hari kita duduk tinggi, kita duduk rendah, kita berilmu, orang yang alim, orang yang jahil, orang yang biasa. Kita adalah orang, iaitu sunat tahiyatul masjid. Penghormatan pada Baitullah adalah dengan tawaf. Siapa sunat tawaf qudum. Dan penghormatan pada Arafah pula ialah hadir di sana dan kita melakukan talbiyah. Duduk di Arafah dan bertalbiyahlah sebanyak yang mungkin apabila kita berada di sana. Tapi sini tak ada sunat talbiyah dah. Bukan tempat dia, tapi sana kita digandaki perbanyakkan sebanyak yang mungkin melafazkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sehingga pada akhir ulang dan ulang dan ulang. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Maksudnya tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hamba-Nya, yakni hamba Allah daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Jadi kelebihan apabila kita tengok dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sebentar tadi menunjukkan kepada kita bahawa hari Arafah ini merupakan satu hari yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tinggal lagi kita lah. Tinggal lagi kita nak buat, nak banyak amal ibadat ataupun tidak, nak banyak doa ataupun tidak, ataupun sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali dalam sehari. Maka kelebihan dia baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Seperti membebaskan 10 orang hamba. Kemudian ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkan daripadanya 100 keburukan, dan baginya perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini kecuali seorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Jadi barakallahu fikum, syukran. Jadi kita ambil apa ni jamuan iftar untuk disediakan. Dijemput Haji ni untuk proses ataupun bergambar, insya-Allah. InsyaAllah kita ada sedikit acara bergambar sedikit. Jadi jemput semualah boleh masing-masing. Kita insyaAllah Muslimin. Saya ada. Masya Allah.
Video ya. Ada apa?